Assalamualaikum. Saya just update. Sekarang 9 hari bulan. Ni barang yang dah siap ready lah. Dah siap ready untuk customer yang dah apply untuk mesin sabun punya duit now payment, online payment. Yang ni sistem yang ni sistem sabun. So saya just explain yang untuk online system. Dalam satu set dia akan dapat macam contoh yang ni lah. Untuk contoh yang ni, dia akan dapat satu modem SIM card. SIM card dia akan masuk dekat sini. Ni contoh dia. Dia ada satu SIM card ni. Satu SIM card ni. Kemudian power supply dia semua. Kemudian device. Ini wire dia. Sambungan dia nanti saya beritahu. Dan juga ini yang power on off machine lah. Power on off machine. So complete satu set ni. Untuk tu dah siap. Cuma tinggal lagi satu CCTV. Kalau yang siapa nak ambil package CCTV, nanti saya akan letak satu CCTV. Saya cerita yang ni dulu. Untuk ni, ini ada satu stiker ni, ada 4 1, 2, 3, 4. Boleh kopik dan tampal dekat mesin. So kita boleh kopik kat sini. Boleh tampal dekat mesin. So bila kopik, tampal. Dan ini ada lagi satu stiker untuk nak cover dia. Untuk bila dah tampal dekat mesin, kita campur ni. Ni macam laminate punya. Kita tampal dekat sini. So yang ni dekat mesin. Untuk sistem ni, yang ni saya tak boleh setting. Nanti dekat mesin baru PM untuk saya ajar macam mana nak setting. Untuk yang ni, saya dah buat siap-siap. Saya dah buat siap-siap. Contohnya yang saya buat tu adalah ni. Kat sini FBI Empire tengah on. Lepas tu sini dia punya device FBI Empire tengah on. Kalau dia dalam keadaan online, dia tak nyala, dia akan berkelip sekejap. Warna merah, dia macam tu. Maksudnya merah tu berkelip sekejap, tapi lamalah dia tak berkelip. Maksudnya dia tengah online. Tapi kalau dia offline, dia akan berkelip tu offline. So dekat sini saya dah set setting. Maksudnya dia punya wifi tu dia dah ada FBI Empire. So connection untuk yang ni saya dah set setting. Just on power, automatic dah siap. Ni MFBI ni dia order dengan saya satu lampu ni lah. Lampu yang saya cakap tu. Kalau merah, kalau sabun ada warna hijau. Kalau sabun habis warna merah. Lepas tu ni dia minta tolong saya printkan lah, macam saya punya stiker je. So itu saja untuk saya update kali ni. Terima kasih. Assalamualaikum.